selamatkan negara sebelum kita sekali lagi dijajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul ke Malaysia dah jadi pak turut kepada Amerika? Isu ini timbul apabila salah satu klausa dalam perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat, iaitu klausa 5.1, yang apabila Amerika mengenakan sekatan larangan kepada mana-mana negara dalam dunia ini atas tujuan ekonomi ataupun keselamatan Amerika, maka Malaysia dia kena ikut sama, ataupun kalau dia tak buat immediately, dia kena bincang satu garis masa untuk pelaksanaan perkara-perkara yang sama. Jadi kat sini timbul isu Malaysia jadi pak turut kepada Amerika. Tengku Zafrul dia ada jawab. Dia kata benda tu hanya perlu dilaksanakan kalau Malaysia ada kepentingan yang sama terhadap isu yang kita sebut sebagai isu ekonomi ataupun isu keselamatan. Terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat, tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Okey, kita tengok secara detail klausa 5.1 ini. Frasa yang disebut dalam klausa ini adalah to address a shared economic or national security concern. Shared concern ini, kalau secara bahasanya memanglah apa yang dipersetujui bersama, tetapi dari sudut legal, dari sudut undang-undang, interpretasi undang-undang, siapa yang akan tentukan shared concern ini, kepentingan bersama ini? Kalau Amerika kata benda tu adalah kebimbangan ekonomi dan keselamatan bersama, Amerika kata kita kena bertindak, adakah ianya ada ruang untuk Malaysia mengatakan tidak, ini bukan kepentingan ekonomi kami, ini bukan kepentingan keselamatan kami? Contoh dalam isu GZ dan juga Palace. Dalam isu ini banyak negara-negara yang menyokong GZ dan juga Palace dikenakan tindakan sekatan atas sebab keselamatan, atas sebab ekonomi dan sebagainya. Dan adakah Malaysia ada ruang nak kata no, this is not our concern? Di situ persoalan yang timbul. Yang kedua, kalau kita tengok dari sudut bahasa undang-undang, apa terma yang digunakan dalam perjanjian ini adalah shall, yang merujuk kepada mandatory, maknanya kena buat, shall. Tapi kalau ianya adalah merujuk kepada satu pilihan, dia kena guna terma may. Kan, may maknanya boleh ada ruang untuk kita tidak ikut ataupun kita tidak laksanakan. Dan kalau kita perasan dalam perjanjian perdagangan ini, apa yang Amerika rasa adalah concern ekonomi dan juga security, kita kena ikut. Tapi kalau apa yang kita rasa adalah concern ekonomi ataupun security, Amerika tak perlu ikut. Dia bukan dua pihak, ni adalah satu pihak. Jadi jelas, ini adalah perjanjian sebelah pihak yang menguntungkan sebelah pihak sahaja. PMX, Menteri MITI boleh sugarcoat perjanjian ini, boleh nampakkan manis, kan, nampak kita untung, tetapi hakikatnya kita hanyalah menjadi pak turut kepada Amerika, dan kita sememangnya sudah tersepit dan juga terkepit dalam isu ini. Saya sangat kecewa dan saya rasa kerajaan Madani gagal, dan kita rakyat Malaysia perlu bangkit dan selamatkan negara sebelum kita sekali lagi dijajah dari sudut ekonomi dan juga keselamatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.